tanggapan-tanggapan, dan kadang-kadang kita pernah dengar orang mengatakan bahawa keris punca syirik dan sebagainya. Untuk combat salah faham ini, kita kena ketengahkan khususnya orang-orang agama yang faham akan budaya, yang boleh assimilate budaya dalam dia punya naratif agama. Bagaimana orang dulu menggunakan keris ini untuk mempertahankan agama. Ada beberapa orang guru yang saya tengok lah, yang menceritakan tentang betapa di rumah dia sendiri ada keris yang ditinggalkan oleh moyang dia, dan moyang dia pernah beritahu itulah keris yang digunakan untuk melawan British dulu yang datang untuk memurtadkan. Allah. Salah satu mesej mereka adalah betul untuk itu memurtadkan, cool, glory, gospel. Jadi salah satu tujuannya itu adalah merupakan kesinambungan kepada perang salib. Yang sampai hari ini pun kalau kita tengok sentimennya tidak kehabisan. Jadi ini naratif yang perlu diketengahkan oleh orang agama. Jangan pula mengatakan bahawa senjata ini punca syirik, kerana syirik tidak letaknya pada keris itu.